Kisah peminum arak dan pelanggan pelacur zaman Sultan Murad yang kedua, di mana ada seorang alim yang selalu bila dia bersolat, dia berdoa kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang Allah suka. Dan setiap kali dia lakukan, bini dia marah. Pasal apa? Dia kata, pertama dia kata kerja dia miskin, tapi mereka tak ada anak. Ini baca dalam sejarah Sultan Murad kedua. Tuan-tuan baca Sultan Murad, bukan Sultan Mehmed yang kedua, Sultan Murad yang kedua. Tahun dia adalah 1413 sampai 1430-an sebelum datangnya Sultan Muhammad yang kedua. Muhammad yang kedua sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih lah. Ini adalah bapa kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi Sultan Murad yang kedua ni, pada zaman dia hiduplah satu pasangan suami isteri tua yang tak ada anak. Dan suami dia ni adalah orang tua yang selalu ingin berbakti pada satu jalan yang bini dia tak setuju. Jadi dia setiap kali lepas solat Isyak, dia akan keluar. Dan dia akan keluar pergi ke dua tempat yang bini dia marah. Pertama, membeli arak. Kemudian dia beli dengan duit yang dia ada sedikit tu, dia pecahkan botol arak. Dan dia kata pada Tuan, hari ni aku telah pecahkan botol arak dan tak adalah orang dapat mabuk. Dia tak boleh beli semua, tapi dia faham satu dua botol yang dia beli menyelamatkan sejumlah orang. Dia pergi pula pada rumah pelacur, maka dia beri wang kepada pelacur dengan mengatakan, malam ni tak perlu kamu melacur, tutup pintu, berehatlah kerana aku dah bayar. Maka kata dia pada Allah, hari ini aku telah menutup seorang wanita daripada menjual tubuhnya, maka aku telah menutup pelanggan yang akan datang kepadanya. Tapi balik, bini dia marah. Bini dia kata dekat dia, kerana bini dia dah dengar dah orang cakap, kata laki-laki ni pergi masjid, balik langgan pelacur, pergi masjid, balik beli arak. Sebab orang nampak dia masuk ke rumah pelacur dan orang nampak dia masuk kedai arak. Maka apabila dia buat kerja ni, bini dia marah sebab bini dia dah mendengar celaan orang, kerana orang hanya melihat je dia masuk rumah pelacur. Lepas tu orang kata dia seorang lelaki tua yang melanggan pelacur, dia masuk kedai arak. Maka orang kata dia peminum arak, tapi pada setiap waktu dia berada di masjid. Satu hari bila dia balik, bini dia betul-betul marah dengan dia kerana orang tuduh dia seorang tua yang tak sedar diri dan berpura-pura ke masjid. Bini dia kata, satu hari kau akan mati di jalanan, kerana orang telah pun mengatakan kamu ini lelaki tua yang berpura-pura ke masjid, melanggar pelacur dan minum arak. Tapi kerana dia ni dalam solat dia bercakap dengan Allah, dia tak risaulah apa cakap orang, sebab dia doa pada Allah ni. Sikit benda yang dia nak buat, yang dia anggap perjuangan, ibadah ni dah buat, dia anggap perjuangan. Kata dia, kalau lah orang ramai tak nak kebumikan aku, dia kata satu hari aku mati, Sultan Murad kebumikan aku. Dia bergurau dengan bini dia. Maksudnya Sultan Murad ni raja. Mustahil lah seorang lelaki miskin yang datang daripada kehidupan yang biasa, mayat dia ni akan dikebumikan oleh raja. Maka satu hari dalam cerita Sultan Murad yang kedua yang sangat masyhur ni, laki-laki ni mati di pasar. Dalam perjalanan dia pulang daripada solat zuhur, dia ni pun mati di pasar. Dan mayat dia orang abaikan. Orang abaikan. Pada waktu yang sama, kerana dia ni adalah orang yang banyak berdoa pada Allah, datanglah kegelisahan pada Sultan Murad. Sultan Murad ni pula tak pernah hidup dalam keadaan gelisah. Dia rasa apa yang tak kena. Maka Sultan Murad pun tanyalah pada pembesar dia, aku tak pernah diuji oleh Allah dengan gelisah yang begitu dahsyat seperti mana yang aku alami sekarang. Dia kata, apa keadaan dia? Dia kata, tak ada apa, kecuali hari ni kecoh lah. Dia kata di pasar ada satu jenazah tak mau dikebumikan oleh penduduk tempatan, kerana jenazah itu dianggap adalah seorang penzina dan peminum arak. Sultan Murad rasa sangat terperanjat. Dia minta pembesar dia bawa dia pergi ke pasar tersebut. Sampai di pasar, kerana Sultan Murad seorang raja, ramai orang datang. Maka Sultan Murad kata, mana rumah lelaki ni? Maka dia kata, bawa jenazah ini pulang ke rumah dia. Maka jenazah ni bawalah pulang ke rumah dia. Bini dia tak tahu kata ini Sultan Murad. Dia kata, ni wahai tuanku, dan sesungguhnya suami aku ini, aku dah pesan pada dia bahawa amal dia yang kononnya nak menegakkan hukum Allah ni, amal dia yang kononnya nak menutup pintu maksiat ni, satu hari jadi fitnah kepada dia. Tapi dia ni selalu cakap dengan aku, kalau dia mati orang tak peduli dia pun, satu hari raja akan kebumikan dia. Kemuliaan dia akan dikebumikan oleh seorang raja yang sangat soleh. Sultan Murad kedua ni seorang raja yang sangat soleh. Dia ni kemudiannya menjadi bapa kepada Sultan Mehmed yang kedua, iaitu Muhammad Al-Fatih. Jadi kata dia, tengoklah ini keadaan dia. Maka kata raja yang menyamar tadi tu, dia ni apa amalan dia? Dia kata dia suka pergi bawa duit yang dia perolehi daripada gaji harian dia, bayar kepada pelacur untuk berhenti melacur. Jadi orang ingat dia langgan pelacur. Dan dia suka beli arak dan pecahkan botol arak di kawasan pembuangan sampah. Jadi orang ingat dia ni penagih arak, kerana orang cuma nampak dia masuk rumah pelacur dan dia masuk kedai arak. Maka itulah amalan dia setiap kali selepas dia menunaikan solat Isyak, dan itulah amalan yang telah menimbulkan ketegangan dalam perkahwinan kami. Maka Sultan Murad kata, ini adalah orang sangat mulia, bahawa cita-cita dia telah tercapai. Jadi katanya lah, bini orang ni apa yang tercapai? Akulah Sultan Murad, dia akan mengebumikan jenazah dia. Maka Sultan Murad kebumikan jenazah dia. Maka kalau tuan-tuan dengar kisah ni, kita akan percaya bahawa dalam kerja-kerja NGO ni bukanlah semua benda kita boleh bantras sepenuhnya. Ada setengah benda tu kita lakukan dengan apa yang kita upaya, kerana saya faham secara
secara majoritinya masyarakat akan berfikir sama dengan zaman orang tua pada zaman Sultan Murad ni. Berarti saya nasihatkan tuan-tuan lah untuk faham kalau kerja-kerja ni kita buat dalam level ni, eloklah bersenyap-senyap. Sebab tak mungkinlah orang boleh faham. Sebab nanti orang akan kata, kenapa bagi wang pada pelacur, dia memilih jalan untuk jadi pelacur? Susahlah kita sampai debat tu. Kan kita pula kata, nanti saya pula jawab, adakah dalil yang mengatakan haram kamu berdakwah untuk pelacur? Adakah dalil mengatakan haram kamu berdakwah kepada peminum arak? Jadi bertekak kita panjang. Maka kita kata, untuk elak fitnah, selama kita buat benda ni daripada 2012 sampailah sekarang, kita tak siarkan video dia, kita tak siarkan story dia. Kecuali yang kita up daripada dulu adalah kisah kanak-kanaknya, kanak-kanak jalanan, makcik-makcik yang menerima geran perniagaan. Ada setengah tu kita tukarkan dalam geran, kita bagi makcik-makcik ni berniaga, buka kedai nasi. Makcik-makcik yang dah berniaga ni putus modal, kita bagi modal untuk mulakan perniagaan, sama ada jual buah potong tepi jalan. Ada rakan-rakan OKU, kita bagi dana untuk memulakan perniagaan beg kulit yang mereka beli. Beg kulit tu mereka beli kan RM10, RM15, mereka jual balik RM20, RM30, sebab mereka pun tak perlu gaji besar. Mereka dapat jual 3 beg RM45, dah cukup dah untuk seorang OKU hidup dalam makan minum dia, sebab bilik dia ni dibayar oleh pejabat zakat. Itu je lah.